Aku ada satu kamera yang buat aku tak pandang kamera lain dah. DJI Osmo 360. Kalau tanya aku kamera apa yang boleh buat semua benda, jawapan aku inilah dia. Untuk aku inilah kamera yang walaupun kita tak pandai ambil video, tapi kita masih akan dapat shot cantik yang kita bangga bila letak dekat IG story nanti. Yang paling bestnya kamera ni tak buat korang pening kepala nak cari angle lah apalah, sebab korang tinggal record je dulu, nanti baru kita fikir kemudian. Jadi korang tak payah nak fikir pasal kamera, just enjoy the moment, record je dulu sebab korang akan dapat result yang cantik juga. Jom aku tunjuk macam mana dia berfungsi. Kamera ni record dalam 360 darjah dengan resolution up to 8K 50fps. Jadi kita bebas untuk pilih angle yang kita nak tanpa pecah macam aku buat ni. Nak zoom pun tak ada masalah. Selain tu juga ada function auto tracking yang akan mudahkan kerja kita untuk nak cari angle nanti. Just activate dan dia akan follow kita macam ni. Maknanya lepas ni nak solo shoot pun lebih mudah. Walaupun kita boleh adjust sendiri camera movement secara manual, tapi kita juga ada pilihan untuk pilih je preset camera movement yang ada. Tak perlu adjust satu-satu dah. Tinggal pilih je, lepas tu adjust duration, maknanya video kita pun dah siap. Lepas tu kita tak perlu nak fikir nak record menegak ke, nak record melintang ke, sebab semua kita boleh adjust dalam app dia. Ratio ni pun kita boleh adjust. Dari video juga kita boleh tukar dia jadi gambar tanpa drop quality. Aku paling suka benda ni. Tak payah pening-pening nak ambil video ke gambar. Bila dah siap semua, kita tinggal export je. Untuk app dia pula aku sangat-sangat suka sebab stable dan laju. Jadi, dah terasa ke belum? Gerak lu. Ciao.